manifesto ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, GM13 akan menarik diri daripada bertanding di Pekan. Ini bermakna tidak ada 3 penjuru. Yang ada ialah antara calon BN dan calon PR, iaitu PAS. Dan gabungan mahasiswa 13 ini menyeru kepada semua mahasiswa di seluruh negara untuk memberi sokongan padu kepada calon PR, iaitu calon PAS. Tahniah kepada mahasiswa yang berani mencabar dan seterusnya menarik diri daripada bertanding 3 penjuru di Pekan Pahang. Saya ingin bagi pihak majlis memberikan sedikit ruang kepada wakil daripada GM13. Silakan. Okey, baik. Hari ini mahasiswa isytihar tarik diri daripada Pekan, tapi masih isytihar perang kepada UMNO Barisan Nasional. Dan yang kedua, mahasiswa isytihar kami akan jadi jentera hadapan untuk memastikan kemenangan Putrajaya ini. Kita akan bantu Datuk Husam pastikan anak kunci Putrajaya di tangan Datuk Husam nanti. Sekian, insya-Allah.